Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dapat susu ni? Dapat. Terima kasih untuk Cikgu Hamidah kerana berikan susu ni kepada kamu semua. Okey, sebelum minum susu ni, kamu mesti basuh tangan dulu. Macam mana basuh tangan? Okey, pastikan tangan kamu bersih. Cikgu akan bersama-sama kamu semasa kamu minum susu ini. Okey, cikgu nak kamu pastikan kotak susu kamu ni tidak kembung, kemek ataupun bocor. Okey, pastikan tak ada kemek, kembung ataupun bocor. Kemudian, lihat tarikh luput pada susu kamu. Okey, tengok tarikh luput. Bila tarikh luput? 3 hari bulan 2019. Okey, bila dah kamu semak tarikh luput, cikgu nak kamu goncang. Okey, goncang dulu. Goncang. Okey, kemudian rasa sedikit susu kamu. Okey, boleh buka. Keluarkan. Okey, rasa sedikit saja. Kalau susu kamu rasa masam atau rasa lain, kamu mesti bagi tahu cikgu. Macam mana rasa susu kamu? Okey, jika susu masih elok, kamu boleh habiskan sekarang juga susu ini dengan gembira. Okey, habiskan susu kamu. Kamu tidak boleh simpan baki susu kamu. Kamu mesti minum sampai habis. Okey, goncang bila dah habis. Pastikan semua sudah habis. Okey, dah habis? Buangkan kotak susu ini ke dalam tong sampah. Okey, boleh buang. Siapa yang sudah habis, susu dia boleh buang dalam tong sampah. Selamat datang ke bilik PS 1M. Okey, di sini tempat kita membuat stok simpanan susu untuk PS 1M. Saya suka minum susu kerana rasanya sangat sedap dan memberi saya tenaga yang kuat.